Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Barusa Cikgu Ruslan bin Datuk Yusof, Tuan-tuan Imam, Tuan Bilal, Dosia EJK Masjid Ubudiyah, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah lagi dikasihi. Pertama-tamanya sama-sama kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat hidayah yang mana kita berada di Masjid Ubudiyah. Mudah-mudahan perkumpulan kita dirahmati, diberkati, dikasihi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, sekarang kita berada di bulan Ramadan Syawal. Ya, Syawal ya. Dan Tuhan bulan Syawal yang ke-15, hari yang ke-15 bulan Syawal. Maknanya bulan Syawal ini bulan yang mulia juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah Allah juga sunatkan, menyunatkan. Jadi kalau menyunat lain, ini mesunatkan berpuasa selepas kita sebulan berpuasa di bulan Ramadan, fardu bulan Ramadan, maka disunatkan lagi kita berpuasa di bulan Syawal. Sepatutnya tak payahlah kan. Tapi Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Mengasihani, Allah itu Maha melimpah rahmatnya kepada umat yang mahu untuk menjalankan, untuk mencari amal ibadah untuk dibawa di akhirat nanti. Pada umumnya sama ada yang fardu dan yang sunat, ia adalah membawa rahmat. Membawa rahmat bukan saja di dunia dan juga di akhirat. Rahmat dikasih sayang Allah Subhanahu wa taala sama ada di dunia, rahmat dikasih oleh manusia, rahmat. Ya, di akhirat nanti insya Allah Allah akan memberi rahmat, kelapangan, kebaikan, kelebihan yang berada di akhirat nanti, malah di alam kubur nanti. Bukan saja di dunia, malah di hari akhirat nanti. Itu pasti kata tafsir tadi. Pertamanya di bulan Syawal ini tadi puasa sunat. Puasa sunat pula secara khususnya dapat menyempurnakan benda-benda yang sunat ini, dapat menyempurnakan jika ada apa-apa kekurangan dalam fardu. Contoh di akhirat nanti, yang mula-mula sekali diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal-amal makhluknya. Malaikat, Allah suruh malaikat periksalah amal-amal seseorang itu tadi, terutamanya sembahyang. Jika kekurangan sembahyang, maka lihat pula amal sunatnya. Begitu. Ya, sembahyang itu kan ada sembahyang sebelum waktu, sebelum, dan juga sembahyang sunat duha, istikharah dan sebagainya. Lihat ada kelebihan yang ada sembahyang sunat itu tadi, rahmat dan dunia dan akhirat. Saya kira dia kurang lihat sembahyang sunat-sunat itu. Begitu juga lah sunat-sunat yang lain. Puasa fardu Ramadan. Contoh saya, tak semestinya saya 100%. Maka lihatlah kata Allah kepada malaikat, amalnya
sunat-sunatnya, puasa sunatnya sepertilah fardu itu tadi, lihat sunat bulan Syawal. Gitu. Kemudian begitu juga lah sunat-sunat seperti sedekah, bukan sedekah, zakat, itu fardu. Zakatnya lihat pula, kalau kurang sedekahnya itu tadi, yang fardu itu tadi seperti zakat. Yang kita berlepas tadi zakat fitrah, ada dua, zakat harta, zakat badan, dan zakat fitrah. Zakat fitrah wajib setiap yang lahir itu tadi. Lihat kurang, lihat pula sunatnya seperti sedekahnya sunat, sedekah sunat, senyum itu sunat, sedekah, kan? Dan begitu juga lah haji bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang larat, yang berpuasa. Lihat haji dia kurang, maka kurang, lihatlah sunat-sunat hajinya dan umrahnya. Begitu je benda-benda yang sunat itu tadi. Jadi itu kita didapatkan Tuhan, kata orang Banjar, maka rebutlah peluang sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir, buat yang sunatnya itu tadi. Itu ada tambahan bagi kita. Katalah dia dah penuh, full, ada lebih lagi, katalah, ya, maka itu adalah makam atau makam, ataupun yang makam yang terpuji, diletakkan orang ini kelebihan yang ada di dalam surga, terutama orang yang hampir dengan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dia bersama, mudah-mudahan salah seorangnya daripada orang yang hampir dengan Nabi ialah antara kita ni. InsyaAllah, mudah-mudahan kita berdoa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut ulama rahimullah, puasa sunat itu banyak. Di antaranya ialah puasa 6 hari di bulan Syawal. Di bulan Syawal, maka tinggal lagi 15 hari lagi, 14 hari lagi. Jadi yang belum penuh tu, rebutlah peluang yang ada sekarang ni lagi. 6 hari saja yang ada belum penuh tu, penuhkan. Gitu. Ya. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma Ramadan summa atba'ahu sitan min Syawal kana kasiyamid dahri. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, sita min Syawal, kemudian mengiringi, diikuti, ya, dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, sita min Syawal kana kasiyamid dahri, adalah puasanya itu tadi seperti puasa sepanjang masa. Ada saya mengatakan sepanjang tahun itu, tahun 2026. Contohnya di puasa ini setahun. Allah nak lebihkan ganjaran supaya manusia itu tadi rebut peluang-peluang yang Allah nak bagi, offer kepada manusia yang mahu. Gitu. Itu puasa 6, kelebihan yang ada puasa 6 setahun. Kita nak tunaikan sebulan dalam bulan Ramadan, itu pun semua Islam berpuasa. Itu pun tohok, kata orang Banjar. Ya, tohok ni macam dah lama sangat. Gitu. Ya, dah lama sangat. Jadi bila penghujung tu kurang, macam sembahyang tarawih lah, mula-mula bukan main lagi, penuh masjid. Saya juga 28 penuh.
lepas daripada 2 seminggu, tinggal lagi sedikit. Masuk yang ke 9 rakaat, 8 rakaat, maka tinggal lagi 2 saf je lagi. 2 saf tu lebih kurang 20 orang. Satu saf tu bagi saya itu lebih kurang 20 orang, 40 orang. Gitu. 20 orang, tinggal lagi 2 saf tu tadi 40 orang tinggal. Alhamdulillah. Yang tahan. Kelebihan yang ada sembahyang tarawih itu kalau banyak lagi banyaklah perbuatannya. Begitu. Apa lagi puasa, bertahan apa dahaga di siang hari dan bekerja dah lama sangat, maka kuranglah. Jadi tambah lagi orang yang mahu puasa tu tadi diikuti 6 hari, maka sepertilah dia puasa sepanjang tahun itu. Bayangkan setahun, 6 hari je kita tambah lagi. Puasa sunat. Sunat ni kalau kita buat dapat pahala dan tinggal tak dapat apa-apa. Jadi kita mesti nak dapat apa-apa di urusan, kan? Gitu. Dunia pun kita nak ada apa-apa. Lagi-lagi kita nak mati, mesti ada apa-apa, kan? Sehingga dibacakan, didakwahkan lagi, orang dah mati itu ditalkinkan lagi. Bila datang 2 orang malaikat, jangan kamu gentar, jangan takut, makhluk Allah 2. Bila disoal malaikat, ma rabbuka, ma nabiyuka, ma imamuka, ma kiblatuka, jawablah dengan fasih. Yang jawab itu bukan mulut kita, bukan macam kita temu duga kat dunia ini mulut dengan ilmu, tak. Amal ni lah, amal yang kita buat tu yang jawabnya. Sembahyangnya jawab, zakatnya jawab, puasanya jawab, hajinya jawab. Itu yang menjawab, bukan ilmu yang diajar oleh ustaz yang baca talqin itu tadi, bukan. Gitu. Yang menjawab ialah amal kita, pahala kita, amal kita yang menjawabnya. Kalau dah kurang macam nak jawab? Gitu. Gitu. Tidak ada yang bantu. Kat dunia ni ada bantu. Kalau periksa dulu saya SRP tahun 72 SRP persendirian. Nomor 8 A, B, objektif. Senang. Ada kawan bantu, tengok depan, tengok sebelah. Apa jawapan dia? Bantu lah sikit. Itu dia. Tapi di akhirat nanti, dalam kubur nanti, siapa nak bantu? Ada yang bantu. Orang yang kita sayangi kat dunia, sebelum itu bukan main lagi. Haji Ruslan dulu ada bantu diri ini, tak ada lagi dah. Aku pun tak boleh buat apa. Tak ada siapa nak bantu. Isteri kita, anak kita tak ada yang bantu pada masa itu. Jadi insyaAllah, doa itu tadi, doa anak yang soleh, insyaAllah dia boleh bantu. Gitu. Di alam kubur nanti dan di akhirat nanti, insyaAllah. Nabi kita Muhammad SAW pun boleh bantu sekiranya kita ada salawat kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itulah salah satu kelebihan boleh menampung yang wajib, yang fardu itu tadi dengan ibadah-ibadah yang sunnah itu tadi. Yang keduanya ialah puasa sunnah ni, puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah ini ialah pada 9 Zulhijjah. Kelebihannya ada pada puasa hari Arafah, kan? Pada Arafah pada 9 Zulhijjah, iaitu hari orang-orang yang mengerjakan haji di padang berhimpun di padang Arafah, bukan padang mahsyar, padang Arafah. Seperti sebulan 2 bulan lagi tak ada kemuncak. Berhimpun di padang Arafah itu adalah kemuncak haji. Orang yang tak boleh berjalan, orang yang uzur, bawa itu sebagai rukun berada di padang Arafah itu tadi.
di Padang Arafah. Mereka yang mengerjakan haji yang berada di Padang Arafah tidak disunatkan. Sebab apa? Mereka itu cuma disuruh untuk bertahlil, berzikir, bertahmid, bertakbir, sembahyang sunat yang lain. Jadi kalau mereka itu puasa sunat, mereka akan keletihan. Sebab apa? Kita berada di padang mahsyar, di padang Arafah, yang biasanya mestilah panas, khidmat, ya, bukan kita berada di masjid yang ada aircon, ya. Tapi sekarang ni dalam Arafah tu ada aircon, khidmat. Sekarang ini, ya. Pada asalnya panas, terik, tidak ada pokok-pokokan, padang pasir. Mereka tidak disunatkan. Yang disunatkan mereka yang tidak mengerjakan haji. Seperti kita berada di negara masing-masing, itu disunatkan. Kita berpuasa pada hari Arafah itu tadi, pada itu tadi. Sebaliknya orang Islam mengerjakan haji di negeri masing-masing disunatkan pada hari yang mulia itu, seperti diterangkan dalam hadis. Ada hadis dia. Hadisnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah. Kata Rasulullah SAW, sabdanya, telah ditanya mengenai puasa hari Arafah oleh sahabat-sahabat, baginda menjawab, puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan pada tahun sebelumnya dan juga pada tahun ini. Maknanya 2 tahun sebelumnya, tahun 2026 contoh, dan juga 2026, 2 tahun menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu 2 tahun. Kata Rasulullah SAW. Jamhur ulama bahawa dosa yang dimasukkan dalam hadis ini berhubung dengan penghapusan dosa itu ialah dosa-dosa kecil. Ada setengah ulama pula mengatakan termasuk juga dosa-dosa besar. Kita ada dosa besar pun ada, dosa kecil pun ada, dosa kering pun ada. Pagi-pagi dah mengumpat, pagi-pagi dah colong pisang, baru ni pisang dekat depan berjalan, tumbang. Kenapa tumbang? Dia punya batang dia aloi, kecil, buahnya banyak, biji lah. Katanya 2 hari lagi boleh aku ambil. Semalam, pagi semalam, kita tengok nak pergi Sabah, dah kena ambil, kena potong dah. Itulah ceritanya. Biasa lah tu. Itu biasa. Begitu juga pisang je, kalau pasal ambil bersama. Aduh, tak apalah. Gitu. Rezeki, kita tak rezeki. Kata 2-3 hari lagi lah. Nantilah balik nanti, bila Sabah nanti potong. Ambil. Dah lah, balik-balik dah, tak ingat. Tengok pagi semalam, nak pergi Sabah, tak ada lagi nanti. Itulah ceritanya. Hadirin jamaah, dosa besar. Itu dosa besar. Ambil hak orang lain. Kalau orang lain, dosa itu tadi kena minta ampun kepada orang itu, keluarganya. Habis tak jumpa di ustaz, keluarganya pun tak jumpa. Bagilah berapa ke duit itu, sedekahkan kepada miskin, orang miskin ke, kepada masjid ke, pahalanya untuk si mati, si arwah orang yang tak jumpa itu tadi. Boleh Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa itu tadi, asalkan dia ada usaha untuk membayar. Tak kisahlah berapa Allah ampunkan. Itu cerita itu ada dalam hadis. Ya, berusaha tapi ada duit saja-saja tak nak buat. Itulah cerita. Tersengaja tak bayar. Ini dia nak bayar pun cari orang itu tadi, yang dulu tadi pun tak dapat, keluarga tak dapat, apa yang ada sedekahkan kepada fakir miskin ataupun masjid, benda yang berfaedah, pahalanya untuk si begitu. Maka Allah ampunkan di akhirat nanti. Asalkan ada usaha. Itu ceritanya. Kata Rasulullah SAW.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengampun, rahmatnya meliputi seluruh manusia itu tadi, khususnya di akhirat ini orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga puasa 10 hari pertama hari Asyura bulan Zulhijjah itu tadi. Disunatkan juga berpuasa pada 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah, yakni dari hari yang pertama hingga yang ke-10. Nah, gitu. Ya, manakala orang yang sedang balik haji tidak disunatkan sebab mereka itu berada di padang Arafah. Ini sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamil amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hazil ayyamil ashr." Kata Rasulullah daripada Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, tiada hari yang lebih disukai oleh Allah untuk orang-orang yang beriman mengerjakan amal-amal yang saleh di dalamnya selain daripada 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Kita maklum, sahabat-sahabat kita bertanya, berkata, "Ya Rasulullah, tidakkah juga berjihad pada jalan Allah?" Rasulullah SAW menjawab, tidak juga berjihad pada jalan Allah kecuali seorang yang keluar berjuang dengan jiwa dan harta benda lalu gugur di bidang perang sambil dan tidak dikembalikan lagi. Itu salah satu juga doa boleh diampunkan dosa-dosa seseorang itu tadi, berjihad di jalan Allah. Ya, begitu juga lah berpuasa pada bulan Zulhijjah. Ya. Maka besarlah pahalanya berbanding dengan jenis-jenis kebajikan yang lain, kecuali amal bakti orang yang berjuang itu sudah tentulah. Sebab apa? Mereka menggadaikan sehingga nyawa masa untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nak ringkaskan lagi, satu lagi, berpuasa hari Asyura. Hari Asyura. Hari Asyura. Puasa hari Asyura ini menurut ulama puasa sunat. Puasa sunat. Bahawa puasa hari Asyura terbahagi kepada 3 peringkat. Yang peringkat pertama berpuasa selama 3 hari, yaitu hari yang ke-9, yang ke-10 dan hari yang ke-11. Peringkat yang kedua berpuasa pada hari yang ke-9 dan ke-10, dan peringkat yang ketiga puasa hari yang ke-10 sahaja. Makna 3 hari pun boleh, 2 hari pun boleh, 1 hari pun boleh. Digalakkan, Islam menggalakkan hari Asyura itu dari bermurah hati. Bermurah hati terutama kepada diri sendiri, kepada keluarganya, kepada istri anaknya. Bermurah hati itu sedekah yang paling hampir, bukan kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita. Sedekah juga mengeluarkan harta benda, maknanya kita bersedekah kepada keluarga kita, kita belilah makanan lebih sedikit daripada hari-hari yang lain. Contoh, beli ikan kembung, lauk ikan kembung, maka pada hari Asyura belilah kerang, tapi mahal lagi kan kerangan, RM10 kalau beli kat sini. Semalam saya beli kat Sabah, ada jual RM4. Pagi semalam saya pergi ke Segi Sabak Benam, kerana kecil, macam ukur kecil, anak dia RM19 1 kilo. Tak jadi orang beli, market dah habis dah. Itu kerang. Dulu kita beli kerang tahun 60-an dan 70-an, malu segan. Lihat apa tu beli kerang, malu. Kan? Gitu. Sekarang beli kerang, orang
Itulah cerita dah terbalik. Itu. Ya. Aduh, saya jumpa anak adik saya ada kampung hijau, ada seorang adik saya kampung hijau. Macam mana beli kerang? Kena tempah dulu katanya. Tempah dulu berapa? Lebih kurang RM10 kilo. Belilah. Bagi 50. Saya berikan 5 kilo. 50. Bulan puasa tadi, bulan puasa. Bulan puasa nak raya. Tapi perempuan nak buat sama kerang. Anak-anak suka dia sambal kerang. Itu je, tak kisah tu. Itulah perumpamannya begitulah, lebihkan sedikit kita berbelanja di hari bulan di hari Asyura tadi. Ya. Itu kalau orang belanja dulu dia buat bubur, bubur Asyura namanya, lebihkan untuk bagi kepada orang kampung. Itu lebihkan. Itu perbelanjaan itu lebihkan. Pahala itu tadi kata dalam Islam itu tadi. Kata hadis, siapa yang bermurah hati dengan berbelanja lebih untuk dirinya dan anak istrinya pada hari Asyura, niscaya Allah akan memurahkan rezekinya sepanjang tahun itu. Kata Rasulullah SAW.